Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam Melaka Kemajuan, rakyat bahagia menggamit dunia. Okey, kita kembali lagi dalam TV PSS SMK Matris SCS Melaka. Okey, hari ini kami daripada TV PSS ingin menanyakan kuis Ramadan pada tentang bulan Ramadan lah. Dan kita akan tanya 5 murid dan 5 guru. Dan murid itu akan ikut setiap tingkatan. Kau rasa okey tak? Aku rasa okey je. Okey, mari kita teruskan. Jom. Bersama saya dengan pelajar tingkatan 2. Adik boleh tak perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Ryan Fitri. Okey, Ryan. So saya nak tanya soalan. Rukun berpuasa adalah rukun keberapa dalam Islam? Buku ketiga. Rukun ketiga. Betul. Okey, kini kita kembali kepada pelajar tingkatan 3. Tadi kita dah dapat tingkatan 2. Agak baik juga soalan yang diberikan oleh Muhammad Farin tadi. Okey. Kita sampai pelajar tingkatan 3. Siapa nama awak ya? Saya Muhammad Ishkoyum bin Muhammad Firdaus dari tingkatan 3A. Okey, Danish, kita nak tanya satu soalan pada awak tentang kuis Ramadan. Boleh tak? Boleh. Okey, kuisnya berbunyi ataupun soalan lah berbunyi, nyatakan perang yang berlaku pada bulan Ramadan. Nak clue ke? Okey, cluenya bermula huruf B. Perang Badar. Okey, betul. Terima kasih. Okey, tadi kita dah tengok tingkatan 3 menjawab soalan. Okey, kini kita bersama tingkatan 4 pula. Okey, siapa nama awak? Saya Adam Haikal. Adam Haikal. Okey, Adam, kita nak bagi satu soalan pada awak untuk kuis Ramadan. Awak boleh jawab tak? Boleh, insyaAllah. Okey, soalan dia berbunyi, bilakah tarikh nuzul Al-Quran menurut kalender Islam? Tarikh itu 17 Ramadan. Okey, betul. Terima kasih. Okey, kali ini kita telah sampai kepada pelajar yang terakhir iaitu tingkatan 5 yang akan menjalani level terakhir untuk kuis Ramadan pada tahun ini. Okey, siapa nama awak? Aiman. Aiman Syafiq. Oh, tingkatan 5 kan? Okey, kita nak bagi awak satu soalan. Kalau awak boleh jawab, alhamdulillah lah. Okey? Okey, soalan dia berbunyi, siapakah isteri Rasulullah yang meninggal pada bulan Ramadan? Mana aku tahu Teka je. bulan Ramadan. 2 hours later. Awak nak try sekali lagi ke jawapannya? Okey. Siapakah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada bulan Ramadan? Siti Khadijah. Betul. Terima kasih, Man. Okey, kini kita kembali lagi bersama di section guru. Okey, kini bersama saya, apa nama cikgu ya? Saya Cikgu Hasliza. Okey, Cikgu Azizah, kita orang daripada TV PSS diberikan tugasan untuk menanyakan kuis Ramadan di bulan Ramadan. Okey, cikgu boleh sambung jawapan ke? Boleh, sila. Okey, soalan dia berbunyi, apakah dua solat sunat yang dibuat pada malam bulan Ramadan selepas solat Isyak? Solat sunat yang selalu dibuat pada bulan Ramadan ada 2. Satu solat sunat tarawih, satu lagi solat sunat witir. Okey, terima kasih cikgu. Baik, sekarang kita bersama dengan Cikgu Fana Ayu. Cikgu Fana, boleh tak perkenalkan diri? Okey, saya Cikgu Farhana Ayu, Cikgu Sains dan juga Cikgu Fizik. Okey, so Cikgu Fana, saya nak tanya pasal satu kuis Ramadan. Saya nak tanya, apakah zakat yang harus dibayar oleh setiap umat Muslim pada bulan Ramadan? Okey, jap. Betul tak ni? Zakat fitrah? Betul. Betul. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Syairah. Cikgu Syairah, boleh tak perkenalkan diri? Nama cikgu Siti Syahira binti Mazir. Okey, Cikgu. So, saya nak tanya Cikgu pasal kuis Ramadan. Okey, saya nak tanya pasal apakah malam yang lebih baik daripada 1000 malam? Malam lebih baik 1000 malam. 1 eternity later. Lailatul Qadar. Betul. Okey, sekarang kita bersama dengan Pak Cik kesayangan kita, Pak Cik Azli. Pak Cik, boleh tak perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Cik Azmi bin Muhammad. Okay, baik Pak Cik. Saya nak tanya satu soalan berkaitan dengan bulan Ramadan ni lah. Okey, apakah hukum bagi seorang yang berpuasa tetapi uzur? Adakah dia dibenarkan untuk membuka puasa ataupun haram, sunat ataupun makruh?
Okey, kalau ikutkan dalam Islam, seseorang itu berpuasa, sekiranya dia uzur, diwajibkan berbuka puasa. Tak diharuskan berpuasa, tak diwajibkan berpuasa. Sebab kalau dia berpuasa, akan mudaratkan bagi diri dia. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia jawapan tu betul. Terima kasih Cik Azmi. Kita telah berada di penghujung video kali ini. Okey, kini bersama saya Ustaz Nur Akmal. Ustaz boleh perkenalkan diri tak, dan Ustaz guru pada mata pelajaran apa? Nama saya Muhammad Nur Akmal bin Omar. Orang panggil Ustaz Akmal. Mata pelajaran Pendidikan Islam. Okey Ustaz, kita pada TVPSS nak menanyakan satu soalan kuis Ramadan di bulan Ramadan lah. Ustaz boleh jawab tak? InsyaAllah kalau soalan tu senang jawab. Kalau susah tu kau yang jawab lah. Okey Ustaz. Soalan dia berbunyi, apakah maksud fidyah? Fidyah ni adalah dikira denda ataupun sesuatu yang wajib dibayar oleh seseorang yang telah meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Okey Ustaz, terima kasih. Satu lagi Ustaz, kita di PSS nak tanyakan, apakah kata-kata Ustaz kepada di dalam bulan Ramadan kepada semua umat Islam? Kata-kata yang boleh Ustaz bagi, rebutlah peluang di bulan Ramadan kerana kita tidak pasti Allah SWT menemukan kita pada Ramadan yang akan datang. Terima kasih Ustaz. Okey, kesimpulannya majoriti pelajar di SMK Majlis SS dan juga guru-guru sangat tahu akan kuis tentang bulan Ramadan, dan juga kita harap kita akan dapat jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.